Dan bahwasanya bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap orang muslim. Tak kira lelaki, tak kira puan, menuntut ilmu fardu ain wajib di atas tiap individu. Nama ada lelaki ataupun perempuan. Dan bahwasanya bersabda ya Nabi, menuntut ilmu itu kehidupan Islam dan tiang iman. Maknanya kita belajar ilmu agama, pengajian agama ni, ilmu agama ni kehidupan Islam. Mana kalau kita sebagai orang beragama Islam, dengan adanya ilmu agama, Islam kita tu nampak hidup. Tidak nampak layu. Tidak nampak mundur. Kerana ilmu telah. Nak nyatakan syiar Islam, kena ada ilmu. Dengan sebab ada ilmu, dia pandai sembahyang, pandai puasa, pandai haji. Kalau tak ada ilmu, Islam saja. Jadi nampak layu, macam tak hidup. Dan nak sembahyang tak pandai, tak ada ilmu. Nak puasa tak pandai, tak ada ilmu. Dan tiang iman. Kalau dari sudut iman pula, ilmu ni ibarat tiang. Bayangkan kalau rumah tak ada tiang. Lambat laun rumah tu akan ditiup angin, rumah tak akan rubuh. Mari banjir besar, rubuh. Ada tiang. Jadi tiang imannya ialah ilmu. Kalau tak ada ilmu, iman ni jadi goncang, lemah. Dan barang siapa mengetahui akan ilmu, dia belajar, pandai. Menyempurna Allah baginya barang siapa, akan pahalanya Allah Ta'ala beri pahala. Dan barang siapa belajar, maknanya orang ada ilmu boleh pahala dah. Sama ada dia mengajar atau mengajar, dapat ilmu tu boleh dapat pahala dah. Allah Ta'ala beri dah pahala. Dan barang siapa belajar, maka beramal ia barang siapa. Dia belajar, dia beramal. Apa yang dia belajar itu dia praktik, dia buat. Bagaimana dia belajar? Nescaya. Ini jawapan. Jawapan orang yang belajar, kemudian dia praktikal. Apa yang dia belajar tu dia amal. Nescaya memberitahu akan dia kepada siapa? Oleh Allah Ta'ala akan barang yang tiada ia ketahui. Maksudnya apa? Kalau kita ada ilmu sikit, maka kita beramal dengan yang sedikit, Allah Ta'ala akan tambah ilmu yang kita tak tahu lagi. Dengan sebab kita beramal dengan sikit. Kalau kita buat contoh mudah. Kita buat contoh mudah. Semasa kita nak ambil lesen memandu. Lesen memandu. Mandu motorkar. Kita belajar dengan kereta apa? Belajar sekolah driver dengan kereta kancing. Kereta kancing ya belajar. Tapi bila lulus dapat lesen, kita pun beramal. Kita guna lesen kita ni untuk bawa kereta. Belajar kereta kancing. Pajero pun boleh bawa. Dia ada lesen. Ini syaratnya praktik. Kalau kita ada lesen, kita tak pernah bawa kereta. Tak dapat. Lesen ada, kereta tak ada. Tak pernah bawa. Lama-lama tak boleh bawa. Tak ingat. Tak ingat dah. Ini berbeza dengan orang beramal.
Dia dapat lesen, dia bawa kereta. Maka bila dia bawa ni, dia belajar kereta kacil je. Kereta besar pun dia boleh bawa. Sebab apa dia boleh bawa? Sebab dia praktik. Kalau dia dapat tu, setakat dia beli lesen, dia tak ada saja. Dia sewa kereta tu, sewa kereta ni, bawa tu, bawa ni, boleh bawa. Maka demikian juga ilmu. Kita belajar, pandai. Maka cuba kita beramal dengan apa yang kita belajar. Kita tahu dua perkara. Tapi bila kita praktik dua perkara, kita akan dapat 3 ilmu. Praktik yang 3, dapat 4. Kau bertambah. Idea tu mari bila kita beramal. Ini cara. Dan kita nak ilmu, kita belajar, kita kena amal. Sebagaimana kita belajar, maka Tuhan akan tambah. Dan kita belajarnya 10%. Tapi dah kita amal 10%, Tuhan tambah jadi 20%. Dan bahawasanya bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang kita belajar, kekasih orang mukmin. Apa dia kekasih? Teman, sahabat. Kita orang Islam, kita orang mukmin. Teman yang sejati, ilmu. Kalau kita berjalan seorang-seorang, siapa tengah jalan, kita ada kerusakan ke, kepenatan, macam mana. Jadi kalau kita ada ilmu, kita boleh guna ilmu untuk menolong kesusahan kita. Kalau kita susah, ilmu tak ada, lagi susah. Kita lagi kesusahan, macam mana? Ada ilmu. Macam mana ilmu tak ada. Ini betapa pentingnya ilmu. Ilmu ni ibarat teman sejati. Orang kata duit teman, betul. Tapi teman yang sejatinya, ilmu. Ilmu dia boleh jadi sahabat dalam perjalanan. Boleh jadi teman dengan ilmu. Misalnya kalau kita berjalan dagu air. Misalnya. Kita dagu air. Nak cebok, tak ada timah. Misalnya. Ambil misalnya. Jadi bila kita ada ilmu, kita cabut kasut kita cebok air. Air masuk dalam kasut, boleh buat minum. Tak apa. Itu pentingnya ilmu. Itu kita guna. Dengan adanya ilmu, pandailah cara kita nak buat. Jadi teman, kekasih sejatinya ialah ilmu. Dan akal itu, akal ni akal kewarasan. Akal kita ni, Nabi kata, yang menunjuknya ilmu. Orang ni belajar, akal dia waras, mudahlah dia mengaji. Pasal akal tu menunjuk apa yang dia tak faham. Sebab tu perlu akal. Sebaliknya kalau kita belajar tak faham, akal kita pula bodoh. Tak faham. Kita belajar ni payah. Akal bodoh pula. Lambat. Maka sebab tu, wajib kita kena jaga akal. Maka kerana nak jaga akal tu lah, Islam larang kita minum arak. Islam larang kita makan dadah orang. Makan benda-benda yang merusak ke akal, makan minum racun apa. Nak jaga akal. Maka nak bagi akal kita sihat. Dia kena jaga tubuh badan pula. Sebab Nabi SAW bersabda, Al-aqlu salim
Al-aqlu salim, al-aqlu salimu minal jismi salim. Al-aqlu salimu akal yang sejahtera. Nak jadi akal ni waras, sejahtera, baik, dia hasil daripada minal jismi salim, daripada tubuh badan yang sihat. Contohnya kalau kita sakit, waras ke akal fikiran kita? Orang sakit, bila dia sakit, nyanyuk ke apa? Akibat daripada sakit, akal jadi tak waras. Maka sebab itu Nabi kata, al-aqlu salim, akal yang sempurna, minal jismi salim, daripada tubuh yang sihat. Ini wajib kita kena jaga kesihatan. Nak bagi sempurna akal. Nak menghasilkan akal yang sejahtera. Pandai mikir, pandai mudah belajar. Dia berpunca daripada jismi salim, tubuh badan yang sihat. Manakala tubuh tak sihat, jadi meracau, cakap pun jadi meracau, kan? Perbuatan pun jadi meracau, karena tubuh tak sihat. Memang pentingnya kena jaga tubuh bagi sihat, barulah sempurna akal. Kalau tubuh tak sihat, tak makan nasi, tak minum, tak berapa, akal tak jadi sihat. Hadis Nabi, akal yang sejahtera minal jismi salim, daripada tubuh yang sihat. Jadi orang yang berakal waras, kalau dia mengaji mudah faham. Mudah faham? Itu mudah faham. Pasal akal dia ni waras. Dan amal itu, amal itu maksud beramal dengan ilmu. Dan amal itu, mana kita beramal dengan ilmu, yang memeliharanya ilmu. Kita belajar dapat ilmu. Kalau kita tak beramal, ilmu akan hilang. Hilang. Dia kena praktik. Kita belajar, patut buat. Lama-lama ilmu kita akan hilang. Ini maksud Nabi kata ni. Amal itu memelihara. Mana memelihara ilmu? Kalau kita ada ilmu, kita kena beramal dengan ilmu tu. Bau ilmu tu akan kekal, tidak akan hilang. Jadi kalau kita tak beramal, kita belajar ilmu apa sekalipun, ilmu masukkan sekalipun, kita belajar pandai. Patut buat, lama terus buat. Jadi tak ingat. Belajar mula tak ingat dah. Pasal apa? Tak pernah buat. Dan lemah lembut itu, lemah lembut ni akhlak. Lemah lembut mana akhlak yang baik. Wazirnya ilmu. Apa mana wazir? Wazir ni pegawai ataupun menteri yang menjaga ilmu, iaitu sifat lemah lembut. Kalau kita ada ilmu, sifat lemah lembut tak ada, jadi ilmu kita nampak tak cantik. Dia tu nak ilmu banyak tu, tapi berjalan macam gajah, jadi hilang. Kena ada lemah lembut. Contoh dia. Jadi lemah lembut tu wazir. Wazir ni pegawai je jaga kita, pengiring kita. Menteri yang jaga kita ni. Katalah kita ni raja, menteri dia jaga. Jaga keselamatan kita, keburukan kita. Ibarat. Jadi lemah lembut tu ibarat pegawai. bodyguard jadi yang jaga kita.
Dan sabar itu penghulu tenteranya ilmu. Sabar. Jadi manakala kita berlemah lembut, itu pegawai yang menjaga kita. Sifat lemah lembut itu selalu macam pegawai. Bukanlah lemah lembut nak selembut peponang, tidak. Jangan salah faham. Nah, bila belajar pondok dapat ilmu berjalan lembut, koi kekeli. Dan supaya mo'yah. Lembut juga. Bukan lembut lagu tu. Bukan seberjalan supaya kekeli, geluk-geluk. Lemah lembut tu, peribadi ni baik. Boleh dibawa kira jalan dia ni sopan santun. Dan sabar pula, tambah pula dengan sifat sabar. Maka kalau kita ni ada sifat sabar, bagi kita yang ada ilmu, ibarat penghulu tentera. Apa dia penghulu tentera? Ketua tenteranya ilmu. Ketua mana lagi selamat. Lemah lembut tu pegawai dia jaga dah. Tambah pula dengan sifat sabar. Ibarat di keliling kelalan kita ni ada askar. Ada tentera yang jaga keselamatan kita. Lebih hebat daripada pegawai lagi. Ni ketua penghulu ni ketua tentera. Dan bahwasanya bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu dan harta. Ilmu dan harta itu mana dua perkara ni. Ilmu pun ada, harta pun ada. Ada ilmu lagi, ada harta lagi. Dua kayu ada atas orang. Ilmu dan harta itu menutupi keduanya. Ilmu dan harta akan tiap-tiap aib. Apa dia aib? Perkara yang memalukan kita. Aib-aib ni perkara yang memalukan kita. Jadi orang ada ilmu, dia guna ilmu, orang tak nampak keburukan dia pasal dia ada ilmu. Dan orang ada harta, ilmu ada, harta ada pula, lagilah boleh tak nampaklah kecacatan, keaiban, sebab dia boleh tutup dengan ilmu, tutup dengan harta. Menutup. Jadi kelebihan ilmu ni. Dan jahil ni bodoh. Jahil yang ni bodoh dan papa itu. Dah lah ilmu tak ada, harta tak ada pula. Berat. Atas dunia ni, sebuah atas dunia ni. Ilmu tak ada, harta tak ada. Kalau dua-dua perkara ni tak ada pada kita. Jawapannya apa? Membuka kedua-duanya, jahil dan papa. Membuka akan tiap-tiap aib. Mana keaiban kita akan terserlah bila tak ada ilmu, tak ada harta. Kalau kita ada ilmu, tak ada harta pun tak apa, ada ilmu, kita guna kepakaran ilmu untuk menutup supaya kita tidak malu. Ada harta lagi. Ni kalau kita adalah harta tak ada, ilmu tak ada. Harta tak ada, belajar pun tak. Jadi aiblah kita selama. Kita nak tutup keburukan, kesilapan kita nak tutup dengan apa? Nak tutup dengan apa?
Jadi tak boleh nak tutup lah sebab ilmu tak ada. Harta pun tak ada. Jadi kalau orang ada ilmu, nah, dia boleh guna kepakaran ilmu untuk menutup kaitan. Nah, serupalah orang cerita orang zaman dulu. Zaman dulu, ani nak cerita orang bodoh. Nak cerita orang bodoh kan. Oh, tak ada ilmu. Dia pergi tempat kenduri, dia pergi rumah orang. Dia pergi rumah orang. Kebetulan tuan rumah tu angkat makanan buah nako. Buah nako. Kenapa buah nako? Tak kenal apa buah nako kulit. Buah nangko. Isi saja kulit dia buat dah. Tuan rumah belah buah nako, buat keluar isi. Bubuh dalam mangkuk, dalam pinggang, letak depan orang bodoh. Kemudian di samping tu, dia buat keluar pula satu pinggan beras. Beras kita buat masak nasi. Jadi isi nangka satu mangkuk, beras satu mangkuk. Letak depan. Maka oleh kerana orang ni jahil, bodoh, nak tanya tak pandai. Dia ambil nangka, dan dia cucuk atas beras, dia pun makan, ngap. Makan nangka dengan beras. Walah tuan rumah tu letak beras bukan untuk dimakan. Beras tu orang zaman dulu, kaedah bila kita makan nangka, nak bagi tanggal getah, basuh dengan beras. Itu cara orang dulu. Ni kalau tangan kena getah. Getah nangka, kita makan nangka, kena getah. Ambil beras tu kat. Dia cabutlah getah lekat tu. Oleh kerana tak ada ilmu, tak mau bertanya, bodoh. Ya? Dia ambil nangka, bak, nyap, bak. Allah, pemakai pulut nyo. Beras bukan untuk makan, untuk basuh tangan. Supaya getah tu tercabut. Jadi apa dia makan? Jadi tuan rumah tengok. Wah nako habis pinggan, beras habis pinggan. Telah dengan wah nako. Akibat kebodohan. Patutnya tanyalah. Beras ni untuk apa benda? Ini ada bodoh. Allahu Rabbi. Ya. Jadi kalau pucuk ilmu tak ada, atau tak ada, jadi bodoh lah. Berbeza dengan orang ada ilmu, dia boleh tutup aib. Kan? Dia boleh tutup aib dia. Supaya orang tak tahu aib dia. Kan? Dia pandai dia tutup dia. Dan bahawasa dan bahawasanya bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menjalani satu jalan, menuntut ia barang siapa padanya satu jalan akan ilmu, memudah Allah baginya barang siapa akan jalan kepada syurga. Maksudnya apa? Barang siapa menjalani satu jalan, dia lalu di satu jalan ke tempat belajar ilmu. Contohlah bagi kita mari hidup pondok. Kampung kita jauh, rumah tangga kita jauh. Kita tinggal kampung halaman, tinggal rumah, tinggal keluarga, menjalani satu jalan nak hidup pondok pasir tumbuh. Nak gimana tu Pak Cik? Nak hidup pondok, bawa beg, bawa kain. Itu orang panggil menjalani satu jalan menuju ke destinasinya pondok pasir tumbuh. Nak hidup sini. Ada yang duduk 5 tahun, ada duduk 3 tahun, ada duduk 10 tahun. Menjalani tu jalan-jalan. Jadi
kita menjalani satu jalan dengan nawaitu nak tuntut ilmu, Allah Ta'ala akan memudah baginya barang siapa jalan kepada syurga. Setiap orang beriman mati nak masuk syurga. Jadi apakah lebuh raya untuk kita berjalan sampai ke syurga? Apa? Maka kita pergilah ke mana-mana tempat untuk belajar ilmu. Mana saja tempat untuk belajar ilmu, nak cari ilmu, Allah Ta'ala permudahkan jalan ke syurga. Berdasarkan pada satu hadis Nabi SAW, Nabi sabda, "Man kana fi talabil ilmi, kanatil jannatu fi talabihi." Man kana fi talabil ilmi, Nabi sabda, siapa yang menuntut ilmu ni, kita menjalani mari pondok ni kerana nak belajar ilmu. Apa jawapan ni? Orang yang turun rumah tangga, tinggal negeri, tinggal kapal alamat, tinggal mak ayah, tinggal kaum keluarga, tinggal anak cucu, mari duduk pondok kerana nak mengaji. Bukan mari nak tidur kerana nak belajar. Kalau nak tidur, baik dia di rumah. Mari nak belajar. Jadi, perbuatan kita tinggal kapal halaman kerana mari belajar ni, kanatil jannatu fi talabi. Orang ni seolah-olah sedang membina jalan untuk kemudahan menuju syurga. Nak pergi syurga pun kena buat jalan dulu. Kita nak buat rumah kena ada jalan. Nak naik kereta kena ada jalan. Mana jalan lagi ke syurga? Antaranya perjalanan kita tu. Nawaitu betul molek hati niat dalam hati. Aku nak hidup pondok tak tahulah 10 tahun ke 20 tahun ke setahun 2 tahun ke. Nak belajar ilmu. Maka seolah kita sedang berjalan menuju ke syurga. Landasan untuk lagi ke syurga. Dan sebaliknya Nabi kata, "Wa man kana fi talabil maksiati." Wa man kana fi talabil maksiati, siapa dia yang mengerjakan kejahatan. Kerja dia hidup dari dunia ni suka mencuri, suka menipu, isak dadah, pekoda, dan berbagai-bagai kejahatan. Dosa pada dosa, tak ada kerja lain. Curi lagi, nagih lagi. Jadi orang yang bekerja dosa, melaku dosa ta dunia, kanatin naru fi talabi, orang yang buat dosa ta dunia, kalau dia mati tak ada taubat, seolah-olah dia sedang membina landasan untuk pergi ke neraka. Kita nak. Kita tak rasa. Kita mencuri, tak semayang, tak puasa, itu seolah kita sedang membina lebuh raya untuk memudahkan laluan kita sampai ke neraka. Jadi kita nak landasan mana? Kalau nak landasan menuju syurga, belajar dan beramal. Jadi kalau kita buat maksiat, walaupun kita tak nak ke neraka, tapi landasan jalan yang kita bina itu jalan yang tak pergi ke lain kecuali ke dalam neraka. Jadi batu niat mulai betul mulai ni. Itu. Dan sabda Nabi dan bahwasanya malaikat sesungguhnya menghantar segala sayapnya, sayap mereka, bagi orang yang menuntuti ilmu kerana reda dengan barang yang ia barang siapa mengerjakan. Maksudnya apa? Ketika kita duduk di rumah, nak mari tempat belajar di masjid ni, perjalanan kita
Malaikat menghormati kedatangan kita. Malaikat menghamparkan sayap. Seolah-olah kita berjalan walaupun zahir nampak berjalan di atas jalan tak. Tapi malaikat meletak sayapnya sebagai penghormatan kepada penuntut-penuntut ilmu. Kita tak nampak. Yang nampaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kita tak nampak malaikat. Nah, kita berjalan walaupun berjalan tu jalan yang tak sedap penuh duri, penuh ranjau, hakikatnya kita berjalan di atas sayap mereka. Dan penghormatan. Mereka hormat kita berjalan nak pergi belajar, mereka letak sayap. Dan kerana redha, bapa mereka letak sayap dia tu? Kerana redha dengan barang yang ia barang siapa mengerjakan, iaitu belajar ilmu. Mereka suka dengan kita belajar, dia letak sayapnya. Dan bahawa seorang alim ni orang mengajar. Belajar dapat ilmu pada dia mengajar. Orang yang alim sesungguhnya meminta ampun baginya orang alim oleh mereka yang pada langit. Siapa mereka yang di langit? Yang para malaikat. Para malaikat dia duduk langit, dia duduk di bumi. Dia turun ke bumi sekadar menjalan tugas. Selesai tugasnya, dia naik ke langit, tak akan turun lagi sampai kiamat. Yang turun hari-hari malaikat yang berlainan, bukan malaikat yang sama. Jadi, malaikat kan ni? Bila dia tengok orang alim, dia minta ampun. Dia tolong minta ampun. Nah, orang tak suruh pun, dia tolong minta ampun pada Allah supaya Allah Ta'ala ampun dosa orang alim. Dan oleh mereka yang pada langit, iaitu mereka. Dan mereka yang pada bumi, siapa di bumi? Makhluk manusia dan jin dan hayawan. Makhluk di bumi, manusia, jin dan hayawan. Jadi makhluk di bumi pun, sehingga ikan, segala ikan dalam air, ikan yang berlari di dalam lautan, berapa banyak ikan dalam sungai, dalam laut. Meminta ampun kepada ulama, kepada tu guru, tu alim. Kenapa? Kerana lembu ni tahu. Lembu, kambing, dia minta ampun pada ulama. Pasal apa dia tahu? Nasib baik kerana ada tu guru ni lah dia selamat hidup dalam bumi. Bayangkan kalau tak ada ulama yang mengajar. Nasib kambing, nasib lembu, nasib ikan akan menderita. Kerana manusia akan menyuruh kambing ni belaga sama kambing. Kerbau belaga sama kerbau. Siapa yang suruh? Manusia. Jadi bila ada ulama yang melarang, haram belaga kambing, haram belaga lembu, secara tak langsung beransur-ansur kurang orang belaga kambing. Haram belaga ikan. Ikan. Orang zaman dulu dia pelaga ikan sekali, ikan sebelah. Dosa. Jangan ingat, pelaga ikan. Mampu kerah ikan. Berdosa dia pelaga ikan sekali, ikan sebelah. Jadi kerana ada ulama ni lah, duk mengajar berku-belakang di masjid di surau. Orang dengar apa takut nak pelaga ikan. Akhirnya tak ada orang pelaga ikan. Nah dulu, zaman dulu orang pelaga ayam, pelaga lembu, kuro orang pelaga lagi. Orang dasar, tak dasar. Kuro orang pelaga. Masya Allah. Kuro punya pelaga. Waktu tak ada kerja sungguh.
Kerana hasil daripada kejahilan, tak belajar, tak belajar. Dosa. Maka kerana ada terlepas tu ku tak boleh. Duk mengajar majlis surah haram pelakon kambing. Nah, maka orang pun tak berani nak pelakon kambing. Bila orang berhenti melakon kambing bahasa alhamdulillah. Mujur ada tu imam mengajar kata pelakon kambing haram. Tidak gak bekok kepala semua aku duk pelakon tu. Nah, jadi walaupun makan masa lama pun, lama laung sedikit-sedikit, kejahatan tak hilang. Nah, jadi syukur. Ayah pun syukur, ya Allah, apalah dosa tu lepas tu. Kerana dia lah lari orang belagu ayah. Selamat aku. Kalau tidak aku nak tidur tak boleh duduk belagu. Nak tidur tak boleh orang curi. Aku nak tidur malam orang curi. Orang curi dia curi tengah malam. Nak tidur tak leno. Aku nak leno mari pencuri tangkap aku. Maka dengan adanya ulama yang mengajar arti haram mencuri, maka perbuatan mencuri itu beransur hilang. Maka gembira binatang. Dia minta doa kepada Allah SWT. Ini yang kata bina hatta ikan pun, ikan dalam sungai. Ikan dalam botol, orang pelaga, anak sekarang, anak sepilang. Ikan dalam sungai, dalam telaga, orang bubuh racun, nak sungai pun mudah nak tangkap. Toleh dia. Dia beli racun, bubuh dalam kolam. Bubuh dalam sungai. Bila ikan tu minum racun, minum air, mabuk. Mudah nak tangkap. Berapa banyak ikan tu mati kerana termakan racun. Nah, itu benar. Mati ikan pun doa ya Allah. Dan jadi dan kelebihan orang alim atas orang abid. Orang alim ada ilmu mengajar. Nak banding dengan abid. Siapa abid? Abid ni orang yang rajin buat amal tanpa ilmu. Dia belajar tak mau. Dia tahu lebih kurang. Dia banyak berzikir, banyak tahlil, banyak semaya sunat, berku-berkam. Belajar dah. Nak banding dengan orang alim. Ulama tidur. Harga tidur ulama. Nah, tidur seorang ulama lebih baik. Nah, tu kelebihan orang yang alim atas orang yang abid. Orang ni, orang alim ni, dia tidak kuatlah macam abid ni wasbah duk tangan semua la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak pahala tu, tapi lebih ulama lagi. Lebih ulama lagi. Seperti kelebihan bulan atas kalau bintang. Bintang tu cerah dah. Tapi beribu bintang tak sama dengan satu bulan. Jutaan bintang di langit tak sama dengan satu bulan. Maka kerana tu Nabi kata naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Naumul alim, orang alim dia tidur pun boleh pahala. Apa tak lagi maya sunat, berapa tidur boleh pahala. Lebih baik daripada orang jahil dua amal. Dia ni tak tidur. Semaya. Lebih baik orang alim tidur. Sebab apa orang alim tidur dia niat. Aku tidur sehari supaya tak mengantuk. Untuk tahajud malam, qiyamul lail, untuk ngorek isya. Tidur siang. Takut mengantuk, nak semaya zuhur. Tidur dia boleh pahala. Berbeza dengan orang jahil. Orang jahil pun tidur juga. Tidur kok tengah hari. Tidur orang jahil tengah hari. Kenapa? Nak bangun jam 12 malam. Bola sepak antara
England dengan Amerika. Tidur juga. Nawa itu nak jaga malam, nak tengok serial langsung bola sepak dunia. Orang lain tidur juga. Nawa itu nak bangun tajuk malam. Amat tu tidur orang lain tu lebih baik. Dia tidur. Ya. Nak bangun malam tajuk. Orang jahil tidur, niat nak bangun tengok serial langsung bola sepak dunia. Betul kata. Tidur orang lain. Orang lain tidur untuk memudahkan amal ibadah. Tu besok jauh. Dan tidur seorang ulama dengan orang jahil tunggak. Pasal orang jahil buat amal? Belum tentu lagi sempurna atau tidak. Pasal dia tak tahu. Nah, dia tahu lebih kurang. Jadi kesimpulan jelas pada kita itu kelebihan ilmu. Belajarlah sungguh-sungguh. Nah, sementara kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, turun tangga daripada umur. Allah Taala tulis pahala. Dan bahwasanya wallahu alam subhanaka la ilma lana illa wala haula wala quwata illa billah.